Salam sejahtera. Pada video kali ini, saya telah melaksanakan tugasan EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Nur Emiliana binti Zulkifli daripada unit Bahasa Melayu 1. Dan tidak lupa juga pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Razlan. Baiklah, pada video kali ini, saya akan membentangkan dan berkongsi mengenai tajuk transformasi pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia serta implikasinya kepada mobiliti sosial dan cadangan penambahbaikan. Secara umumnya, transformasi pendidikan merujuk kepada perubahan dalam sistem pendidikan ke arah yang lebih moden, dinamik dan relevan dengan keperluan semasa. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan tidak boleh kekal statik. Sebaliknya, ia perlu sentiasa berubah bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat global. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam merancang dasar dan hala tuju pendidikan negara. Fokus utama transformasi ini termasuklah pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi serta penerapan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Kesemua ini bertujuan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Seterusnya, kita melihat kepada dasar pendidikan yang menjadi asas kepada transformasi ini. Dasar pendidikan yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan memastikan semua murid mendapat akses pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang mereka. Antara fokus utama dasar ini ialah memperkukuh penggunaan teknologi dalam PDP, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT serta menggalakkan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusatkan murid. Melalui dasar ini, sistem pendidikan negara dapat bergerak selari dengan perubahan zaman dan keperluan masa hadapan. Baiklah, saya akan menerangkan elemen pertama dalam transformasi pendidikan iaitu kemahiran abad ke-21. Jadi, kemahiran ini amat penting kerana dalam dunia hari ini, kejayaan seseorang bukan sahaja bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada keupayaan mereka untuk berfikir, berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Antara kemahiran utama ialah komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Sebagai contoh, dalam aktiviti pembelajaran, murid digalakkan untuk bekerja secara berkumpulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun projek. Jadi, melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam, malah mereka juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi serta belajar menghargai pandangan orang lain. Selain itu, pemikiran kritis membolehkan murid menilai maklumat secara rasional, membuat analisis serta menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Seterusnya, kreativiti pula dapat membantu murid menghasilkan idea baharu dan inovatif, terutamanya dalam situasi yang memerlukan penyelesaian yang unik. Tambahan pula, kemahiran ini selari dengan keperluan dunia pekerjaan masa kini yang memerlukan individu yang fleksibel, berdaya saing dan mampu bekerja dalam pasukan. Oleh itu, penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pendidikan sangat penting bagi melahirkan generasi yang holistik dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.
Seterusnya, saya akan menerangkan implikasi kemahiran abad ke-21 terhadap mobiliti sosial. Secara umumnya, penguasaan kemahiran ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan murid. Hal ini kerana murid yang mempunyai kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis lebih mudah mendapat pekerjaan yang berkualiti. Jadi, secara tidak langsung, keadaan ini membantu mereka keluar daripada kitaran kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, kemahiran abad ke-21 juga dapat mengurangkan jurang sosial. Oleh itu, semua murid ini berpeluang untuk membina kemahiran penting walaupun mereka datang daripada latar belakang yang berbeza. Dengan hal ini, pendidikan berperanan sebagai medium untuk membantu murid meningkatkan kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik. Di samping itu, kemahiran ini turut melahirkan individu yang berdaya saing. Murid bukan sahaja mampu bersaing di peringkat tempatan, malah juga di peringkat global. Hal ini dapat membuka lebih banyak peluang kerjaya kepada mereka pada masa hadapan. Seterusnya, kemahiran abad ke-21 dapat meningkatkan juga keyakinan diri murid. Melalui aktiviti komunikasi dan kolaborasi, murid ini dapat menjadi lebih berani untuk menyuarakan pendapat serta mereka lebih yakin dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sangat penting untuk perkembangan diri mereka dalam masyarakat. Akhir sekali, kemahiran ini juga dapat membantu membentuk mobiliti sosial yang lebih adil. Kejayaan seseorang tidak lagi bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada kemahiran sebenar yang dimiliki dan boleh diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Bagi cadangan penambahbaikan, beberapa langkah boleh diambil, antaranya ialah memperbanyakkan aktiviti pembelajaran berasaskan projek supaya murid ini dapat belajar melalui situasi yang sebenar. Selain itu, penggunaan teknologi dalam PDP juga perlu dipertingkatkan seperti penggunaan AI dan platform digital bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Di samping itu, latihan berterusan kepada guru juga sangat penting agar guru lebih mahir dalam menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran. Kemudahan teknologi di sekolah juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan semua murid mendapat akses yang sama. Selain itu, sistem pentaksiran juga perlu lebih holistik dengan menilai bukan sahaja akademik tetapi juga kemahiran seperti komunikasi dan kreativiti. Sebagai bakal guru, saya berharap dapat melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. Saya juga ingin menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran serta membimbing murid menjadi individu yang berfikiran kritis dan berdaya saing. Akhirnya, saya berharap dapat memberi peluang yang sama rata kepada semua murid dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih maju, seimbang dan berdaya saing pada masa hadapan. Seterusnya, elemen kedua ialah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan. Pada masa kini, AI semakin mendapat perhatian dalam bidang pendidikan kerana keupayaannya untuk membantu meningkatkan kualiti pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, aplikasi seperti ChatGPT boleh membantu murid mendapatkan penerangan tentang sesuatu topik dengan lebih cepat, jelas dan mudah difahami. Murid juga boleh bertanya soalan secara berulang tanpa rasa malu sekaligus meningkatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep. Selain itu,
AI membolehkan pembelajaran secara personalisasi, iaitu pembelajaran yang disesuaikan mengikut tahap dan kemampuan setiap murid itu. Ini membantu murid belajar mengikut kadar mereka sendiri tanpa tekanan. Dari sudut guru pula, AI dapat membantu dalam menyediakan bahan pengajaran seperti nota, latihan dan kuis secara lebih cepat serta dapat menjimatkan masa. Guru juga boleh menggunakan AI untuk menghasilkan aktiviti yang lebih kreatif dan interaktif bagi menarik minat murid. Walau bagaimanapun, penggunaan AI juga mempunyai cabaran. Antaranya ialah risiko menjadi murid terlalu bergantung kepada teknologi serta kurang berusaha untuk berfikir sendiri. Selain itu, terdapat juga kemungkinan maklumat yang diperoleh tidak tepat ataupun tidak sahih. Oleh itu, penggunaan AI perlu dipantau dan digunakan secara bijak sebagai alat sokongan dalam pembelajaran dan bukan sebagai pengganti kepada usaha dan pemikiran murid. Seterusnya, saya akan menerangkan implikasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan terhadap mobiliti sosial. Secara umumnya, penggunaan AI dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti. Sebagai contoh, murid boleh belajar secara kendiri menggunakan aplikasi seperti ChatGPT tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru atau kelas fizikal. Hal ini membolehkan murid mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan mudah difahami. Selain itu, AI juga berperanan dalam merapatkan jurang pendidikan. Murid yang lemah dapat memahami pelajaran dengan lebih jelas melalui penerangan yang disesuaikan dengan tahap mereka. Secara tidak langsung, ini dapat memberi peluang yang lebih sama rata kepada semua murid untuk berjaya. Di samping itu, penggunaan AI dapat meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan murid. Kemahiran ini sangat penting kerana ia membantu murid lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang berasaskan teknologi, sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka pada masa hadapan. Seterusnya, AI juga menjadikan pembelajaran lebih fleksibel. Murid boleh belajar mengikut kemampuan dan kadar masing-masing serta membantu mereka yang ketinggalan untuk mengejar semula pelajaran mereka. Walau bagaimanapun, penggunaan AI juga mempunyai cabaran, iaitu risiko jurang digital. Murid yang tidak mempunyai akses kepada teknologi berkemungkinan akan terus ketinggalan dan hal ini boleh menjejaskan mobiliti sosial sekiranya tidak ditangani dengan baik. Bagi cadangan penambahbaikan, beberapa langkah perlu diambil. Antaranya ialah menyediakan akses teknologi yang sama rata kepada semua murid seperti peranti dan internet. Selain itu, murid juga perlu dididik untuk menggunakan AI secara beretika dan memahami bahawa AI hanyalah alat bantu, bukan untuk meniru sepenuhnya. Di samping itu, guru juga perlu diberi latihan agar lebih mahir menggunakan AI dalam PDP. Penggunaan AI juga perlu digabungkan dengan pembelajaran aktif seperti perbincangan, projek dan pembentangan supaya murid terus berfikir secara kritis. Selain itu, murid juga perlu diajar untuk menapis dan menyemak kesahihan maklumat yang diperoleh daripada AI. Oleh itu, sebagai bakal guru, saya berharap dapat menggunakan AI sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran dan bukannya menggantikan peranan guru. Saya juga ingin membimbing murid menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggungjawab serta melahirkan murid yang cerdik digital dan mampu bersaing di era teknologi. Akhir sekali, saya berharap tiada murid yang tercicir akibat kekangan teknologi dan pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, fleksibel serta relevan dengan keperluan semasa. Baiklah, mari kita lihat antara contoh penggunaan video AI
dalam pendidikan. Antaranya seperti Okey, tugasan AI kita kena siapkan hari ini. Jom buat dengan cara yang betul dan... Hai cikgu-cikgu, nak tahu tak rahsia tarik minat pelajar dengan Assalamualaikum semua. Pernah tak rasa kelas pendidikan Islam kita ni macam akhir sekali, elemen ketiga ialah Transformasi Sekolah 2025 atau TS25. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu inisiatif untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah secara menyeluruh. TS25 memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid, di mana murid tidak lagi hanya menerima maklumat secara pasif tetapi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui pelbagai aktiviti seperti perbincangan, pembelajaran berasaskan projek dan aktiviti kolaboratif. Selain itu, program ini juga menekankan kepimpinan sekolah yang berkualiti, di mana guru besar dan pentadbir memainkan peranan penting dalam membimbing guru serta memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Persekitaran pembelajaran yang kondusif juga menjadi fokus utama TS25 kerana suasana yang positif dan selesa dapat meningkatkan motivasi serta minat murid untuk belajar. Tambahan pula, TS25 turut menggalakkan penggunaan kaedah pengajaran yang kreatif dan inovatif, termasuk penggunaan teknologi dalam PDP bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan keperluan semasa. Secara keseluruhannya, TS25 merupakan satu usaha yang komprehensif dalam memperkasa sistem pendidikan dan memastikan sekolah itu mampu melahirkan murid yang berkualiti dan berdaya saing. Seterusnya, saya akan menerangkan implikasi pelaksanaan transformasi sekolah 2025 terhadap mobiliti sosial. Secara umumnya, program ini dapat meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan TS25, murid berpeluang mendapatkan pendidikan yang lebih berkualiti sekaligus membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup pada masa hadapan. Selain itu, TS25 juga mewujudkan peluang pembelajaran yang lebih adil. Pendekatan berpusatkan murid memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mengurangkan jurang pencapaian antara murid tanpa mengira latar belakang mereka. Di samping itu, TS25 turut melahirkan murid yang berkemahiran tinggi. Melalui aktiviti kolaboratif dan pembelajaran berasaskan projek, murid dapat membina kemahiran sebenar yang sangat penting untuk mobiliti sosial dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, program ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat murid untuk belajar. Persekitaran pembelajaran yang kondusif dan positif menjadikan murid lebih bersemangat sekaligus membantu mengurangkan kadar keciciran dalam pendidikan. Akhir sekali, TS25 menyediakan murid untuk menghadapi dunia masa hadapan. Pembelajaran yang relevan, kreatif dan inovatif membantu murid menjadi lebih bersedia serta meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam dunia pekerjaan. Bagi cadangan penambahbaikan pula, beberapa langkah boleh diambil. Antaranya ialah memperkukuh latihan profesional guru supaya mereka lebih bersedia melaksanakan PDP yang berkesan. Selain itu, pemantauan pelaksanaan TS25 perlu dilakukan secara konsisten bagi memastikan semua sekolah mencapai standard yang sama. Di samping itu, kemudahan dan infrastruktur sekolah juga perlu dipertingkatkan bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Penglibatan ibu bapa dan komuniti juga penting dalam menyokong perkembangan murid secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan teknologi dalam PDPC perlu diperluaskan agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik.
Sebagai bakal guru, saya berharap dapat menjadi seorang guru yang komited dalam melaksanakan pendekatan berpusatkan murid. Saya juga ingin mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, menyeronokkan dan lebih bermakna. Selain itu, saya akan sentiasa berusaha untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif selari dengan kehendak TS25. Akhirnya sekali, saya berharap dapat membimbing murid menjadi individu yang seimbang dari segi akademik dan sosial serta menyumbang kepada sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan inklusif. Oleh itu, gabungan mobiliti sosial dengan transformasi pendidikan ini dapat mengurangkan jurang pendidikan serta membuka lebih banyak peluang kepada murid untuk berjaya. Akhir sekali, sebagai bakal guru, saya berharap dapat memainkan peranan dalam merealisasikan transformasi pendidikan ini agar dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.